Benar kan? Apa? Kau sayang nggak sama diri kau? Sayang lah. Sama, aku pun sayang. Awas, nanti jatuh cinta. So, aku ndak tahulah sekarang macam mana sebab aku rasa bersalah betul. Sudah buat dia begitu tinggi suara. Aduh, aku mungkin kalau dengan orang yang sudah biasa mungkin okey, tapi ini mungkin sebab aku first bekerja sama dengan dia. So aku rasa aku perlu tanya dia lah, minta peluang untuk aku jumpa dia kah, atau mungkin spend time. Mungkin dengan cara itu aku rasa aku ada peluang untuk minta maaf, tapi untuk aku pastikan benda tu, aku perlu call dia dulu. Tanya dia sama ada dia mau bagi ke tidak masa dia untuk aku. Aku try call lah, aku try call. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurul Husna. Ya, siapa tadi? Kau okey kan? Okey. Siapa ni? Apa Nicholas Amri? Oh, Kau macam saya je tanya. Apa? hah? Kenapa? Dah, Kenapa? dah lah, aku mau tanya lah kau kalau kau free ke besok. Kau free ke? Hah? Kenapa nak apa? Beri je, kenapa? Aku rasa macam mau bawa kau keluar. Boleh kan? Kalau tengok hari yang sekarang. Penting ke? Penting mungkin untuk aku dengan kau. Boleh kan? Kalau dengan kau ni tak penting mana. Tapi tolonglah untuk kali ni bagi ni ke aku masa, bagi aku peluang untuk spend time dengan kau atau macam mana. Tengok apa beritahu lagi. Aku tunggu kalau boleh. Besok. Nantilah bincang kat office lain. Tapi boleh. Boleh kot. Salah tengoklah macam mana. Kalau kau nak tidur ni. Okay, sorry ganggu. Okay. Bye. Bye. Dia off macam gitu je. Ui. Aduh. Susah lah perempuan ni. Aku tak faham betul. Tapi dari jawapan dia tadi tu aku rasa dia okey je. Dia okey mungkin kalau beramai-ramai kan. Kalau berdua, tapi berdua lagi okey kalau akulah. Berdua bersamamu mengajarkanku arti. Hai,
Okey lah. Kalau gitu kita jumpa besok. Bye. So, aku pun sekarang dalam perjalanan untuk ke rumah Nuah Sejarah, ke kediaman dia, iaitu Hulu Langat. So, aku tidak bersendiri, aku bersama Mal Kodok. bro. Bukan saja Mal Kodok, so kita ada Mal Kosha dan juga Nuara sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya aku mau pujuk dia ni, Mal. Kau nak bujuk? Ya, macam aku plan lah. Aku dah cakap kau. Kita pergi sungai je. Memang plan aku mau pergi sungai. Masalahnya sekarang dia macam mau tak mau layan aku, betul? Macam mau tak mau. Okey, sebagai Nak. aku ex-partner dia kan. Dia ni senang Kau gonyang. Gonyam tu apa? Gonyah. Gonyah. Basuh. Dia mesti okey meh. Oh, dia mau kena basuh ke? Dia kena basuh. Kau basuh je cukup-cukup. Baik lagi. Kalau macam tu kan, kat sungai tu kau tolak ke dia apa, biar basah lencun ke apa. Pandai-pandai lah. Hantuk kepala dia nanti di batu. Siapa mau menjawab? Itulah brainwash orang panggil. Kalau tergantuk dipanggil brainwash. Kalau tergantuk tu biar kena otak sekali. Biar dia ingat siapa yang beri. Lepas ni dia tak mengajuk dah. Lepas kena benda tu. Takut koyak pula kepala dia nanti. Tak apa, koyak benda boleh jahit. Kau takut apa? Jahit. Kita jahit. Aku sanggup sponsor kau jahit. Jahit berapa ringgit. Aduh. Sebenarnya dia tak tahu pun sebenarnya aku mau bawa dia untuk shoot konten. Aku bagi tahu dia yang aku shoot dengan kamu, bawa dia sekali. So kira bonding lah. Bonding. Jadi tapi sebenarnya aku mau shoot, mau bawa dia pergi sungai, mau bonding dengan dia, mau minta maaf. Itu tujuan utama aku. Kau pun bawa aku masuk. Kita mau buat sesuatu yang menarik, tertarik kalau memang debu. Yes, that's my point. It's a nothing a level award. Dan sekarang ni kau betul-betul dulu macam mana mau pujuk dia ni? Iya, bawa. Okey, macam ni. Kau sampai di sungai, kau cakap lah dengan dia elok-elok. Kau okey, macam kau mandi-mandi sungai, kau buatlah lawak-lawak ke apa ke, macam main-main air, bagi dia basah. Itu klise lah. Ya, dia tak klise. Kau nak bujuk dia kan. Kau tengok apa? Amor dah. Aku mau tengok sekali. Benda nak amoy. Ayo, itulah pasal langit. Ingat langit tak ada apa. Aku betul minat kalau kau tanya pasal amoy ni, paling aku memang aku punya. Aku kalau amoy memang tak boleh ni, Mal. Tak boleh apa? Tak boleh. Tak boleh tengok ah. Tak boleh tengok. Sebab aku ni mudah tergugat. Boleh amoy tergugat. Lah, tapi kau mudah lah. tergugat. Aku mudah tergugat dan terikat. Saya pun sudah berada di kampung halaman Nuar Sejarah. So memang saya pun rasa macam dia lah tempat yang sesuai untuk saya rasa bawa Una ni. Mungkin berbaik sebab mungkin di sini ada sungai, ada taman-taman gitu kan. So aku memang tidak terfikir lain. Aku kalau pujuk-pujuk orang ni, aduh, sudahlah Una ni aku tidak berapa rapat sebelum ni. Pernah rapat tapi tidak sedekat kawan-kawan lelaki gitu. Sudahlah dia perempuan kan. Dia sudahlah perempuan. Lepas tu mau pula aku mau berapat tu memang susah lah kan. Bertegur-tegur ada. Cuma tidak macam zaman KP tu kan. Zaman KP tu macam aku selalu target dia. Bila sudah daripada itu, sekarang kami disatukan pula. Dan ni aku harap dengan bantuan dorang ni lah. Aku pun datang dengan Mal kan. So Una pun sampai sudah. Ya, apa ni? Una. Kalau tidak suka jangan senyum. Kalau suka senyum. Terpaksa kah kau ni? Kau terpaksa kah? Kamu tahu tak kenapa aku berada di sini? Una Tak tahu. Una aku ajak. Jap. Una periuk Period. Cakap Sebab aku bawa dia pergi sini Noah. So, Aku dah tahu dia mesti tak suka kampung aku. Panas. Tengok ni sampai dah keluar Panas je. kipas. sebab aku tidak pilihan lain. Tapi kalau macam Echa dia dah biasa. Saya anak Lagi katong. lagi dua orang mungkin tak biasa aku rasa, tapi aku okey. Betul dah, aku betul faham. dah. Eh. Asal nak pergi tenang muka ni. Look. Dah ada suara. Alhamdulillah. Una.
Pun lah. Tengok. Dia menjauh Baju kau. Oh, call. Dia menjauh Salah. dari aku. Macam tu je tak Aku dia orang bawa buat konten hang. Macam tu partner. Apa Kau kat dia? buat apa kat dia? Kau ni masalah. Lah, sebab Jap, kami jap. awkward. Aku syak dia ada klien. Sebab tu dia buat konten masak dulu. Ada Dia tak nak buat klien. dia tak nak buat konten partnership pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia adalah klien. Aku Tak, dah syak. tak baik fitnah tau. Tak baik fitnah kawan minum. Habis tu kenapa kalau dia Kalau tak sebab konten kau marah dia. Rasa sebab tu lah semalam Kau semalam tu. gaduh. Sebab tu lah Semalam aku. diorang gaduh. Sebab tu lah aku bawa dia pergi sini. Tahu ke? Aku mau bawa dia. Guna simbah dia. Aku Sampah lah panggil hang ni. Mana ni ah? Macam mana? sebab aku memang berharap dengan tu. Aku kalau Dah bikin 28 tahun hidup tak tahu nak pujuk perempuan macam mana. Betul ni tak pandai pujuk perempuan? Ni. Nah, Mira ada sifu ah. Macam mana? Semua tentang hati Coba kita kembali Janji kamu buruk cari Karena alasan tak kabari Oh, muka baby tak kena. Jangan sebut. Jadi aku Aku baby, bukan baby. Nyanyi. Aku kalau baby, macam kalau macam kau. Jangan. Ni kamera kan? Ni kamera. Ya. Kamera. Dia singa betul. Tolonglah Oh, Mira, sekarang kau semenjak kamu Tak faham dah lawak langat. lawak. Kau faham kau lawak tadi? Kan sayang Kita kan memang saling memahami. Sorry. Partner veteran ni. Sudah. Tapi sekarang ni Sekarang ni dalam ramai-ramai kita ni yang paling rapat adalah kau. Sebelum aku rapat dengan Una, dia rapat dengan Una juga. Partner lama. Ni tak boleh pujuk ni pun buat kes juga. Tapi yang itu tak pujuk-pujuk sampai sekarang. Kau pernah buat dia merajukan? Ha, pernah. Aku menang kau tak lembut balik kau muka dia. Mira, macam mana ni? Sekejap. Ni, Una perempuan aku ni. jauh dah tu. Ni kampung aku Dia ni. memang mau menjauh dari aku, kau tahu tak? Tak payah pergi. Dia datang pun sebab Tapi terpaksa. Perempuan ni senang je. Sini. Tak payah dengar cakap dia. Ni mic Oh, kamu. mic sini. Perempuan ni senang je. Hang tak payahlah nak bawa apa tu segala macam berpuluh-puluh ni ke berefek-efek. Dia nak tengok hang minta maaf depan dia secara ikhlas. Mana Una, dari mana? Puncak ni? Ha? Okay tak? Tak kau happy kan ni aku? Mic sini kenapa terbalik kan? Kau happy kan ni? Aku bawa kau ke sini. Panas ni aku Aku sini. ikut dia aku main sini. Oh, hang ikut dia? Tak mula-mula dia orang tak kata dia orang tak nak ikut. Dia pernah kacau masa kita. Nanya dulu. Cakap apa? Yang pelan asal dia aku dengan Noah kan. Betul. Tiba-tiba datang dia. Sebenarnya Dia ikut lembu ke? Tak sebenarnya kita dua patut dengan dia je. Dengan dia lah. Habis tu tak aku tinggal dia. Tak. Dia Siapa nak datang terbang? dia datang kejar kau. Nampak? Ni datang kejar ni. Nampak? Tak faham. Lawak orang tua. Tak, kami bagi faham lah. Dia Aku je tahu. ketawa Tak, salah dia. tak. KWSP kan nak keluar. Lawak gelak je lah. Lawak. Dah, kau ikut yang beri. Una, kita pergi sungai, okey ke? Tak elok berdua. Mana? Kita beramai lah. Tak elok beramai. Habis? Sebab dia orang punya hal. Bawa mak sekali. Dia kata konten no. Macam mana? Shoot konten no. Itulah Tak sebab dia. briefing. Sebenarnya macam ni. Miscommunication. Okey, Okey, apa benda tadi? Miss apa? Aku call Una dengan Amri. Sebab kau memang ada nak shoot konten kan. Lepas tu aku call dia, aku cakap macam ni. Jom masuk konten aku. Semalam aku dah tolong pegang kamera. Bergaduh semalam. Tak, lagi So satu. aku ajak dia orang ni, kau nak bagi ingat Akak dah balik. okey. Bergaduh lagi, serabut. Una tu okey ke? Kalau dia okey, Dah pergi sungai Okey lah. lah, Una. Dia dah datang sini maksudnya dia okey lah kan, betul tak? Tak, dia okey dengan Noah, dengan Mira. Tak, benda pun dah datang. Takkan dia nak balik? Sabar. Jangan Betul. Jangan badan Dia dia. tak nak balik. Jangan badan dah. Kau takkan balik kan? Berhenti jalan je. Kau takkan nak balik. Ha? Amri. Tak, aku- Air panas. Hey! Stop it. Apa? Kenapa dia bersama? Selagi Mira aku tak ada orang kacau, selagi tu aku tak bangun. Sebab kacau Mira aku tengok, aku tak ada halang lah, aku chat dia. itulah dia ngam lah disatukan. Rasa dia protect sangat. Aku rasa kita perlu pergi sungai juga. Tengok. Ya. Aku punya konten pun sikit lagi tergantung. Kau tak apa, kau ada bumbu. Ada bumbu. Nanti ada bangla, kereta dia masuk. Nanti kau boleh. Jadi kita akan pergi sungai lah dahulu ya. Okey ya.
Sampai sudah kita di sungai. Ya, nampak. Nak buat apa sini? Nak tunjuk, nak minta maaf. Tanda nak tunjuk tanda minta maaf. Enggak lah, ini je lah peluang yang aku ada untuk aku spend aku punya time. Habis itu mungkin berbaik-baik dengan kau. Bapak boring siap. Boring dia cakap. Mira, Echa! Aduh. Oh, masalah budak. Aduh, tajam. Ini kalau aku rembat, enggak bengkok lehernya. Cepatlah sebelum malam nih. Ya. Jadi aku mau buat challenge lah, mau buat challenge yang Tengah tengok konten AI Mira. iya nanti orang tengok. Mira. Jadi aku rasa aktiviti yang kita perlu buat adalah Bila nak kahwin dengan kita Noah? susun Bila nak kahwin dengan Noah? susun batu. Okay. Sebab aku plan mau buat bola pasir, tapi sini kurang pasir. Oh. So, susun batu. Tapi kamu tengok dia menjauh. Dia mau dekat-dekat. Apa kat dia? Dia macam Dia terasa sebagai perempuan memang terasa. Hang pula ini tak tipu pujuk. Hang pula tua. Version yang veteran. Takkanlah tak ada pengalaman hidup. Sama macam orang pujuk. Aku sudah tanya dia tadi dalam kereta tadi aku sudah tanya dia. Tanya pula yang tua. Tua ni pun memang tak ada pengalaman. Apa dia plan? Sini, dia kan seseorang. Kau boleh panjangkan cerita. Tinggal Aku dia. takut dia hanyut ha? Kau panjangkan cerita. Contoh, kita main, kita boleh batu. Tapi biar dia mengamuk. Memang ni. Tak, kita main batu. Batu tu kena air. Biar dia kena dia. Sikit-sikit. Biar dia marah betul. Okey ke? Marah lagi marah kita Aku man. tak boleh buat tu. Takut tambah marah dengan aku pula. Buat kau macam acah-acah protek. Kau macam acah-acah kau. Kau cakap betul. Barulah dia terpujuk. Kau pun caca aku memang gentleman lah. Sebab Mari kita susun batu. Kalau memang gentleman kan 10 tahun tau. Pujuk pun tak pandai tau. Gentleman lah. 6 kira. 6 kira. Ya, okey. Sekarang kita buat challenge dulu. Okey, challenge hari ini adalah Challenge apa pula kau nak main ni? kita akan susun batu. Batu siapa yang paling tinggi, Okay. dia menang. Okay. Okey? Okay. Okey tak? Tapi kita berkumpulan. Siapa join semua? Semua join. Kumpulan. kumpulan. Nak kumpulan siapa ni? Malkosha, Nuara lawan Muana. Alright. Amuna. Muana. Okey? Asal Mira Okey. dengan Muana. Tapi kamu perlu cari batu sendirilah. Ya. Habis tu nak suruh kau cari kan? Takkan nak Kau pergi pastikan beli. dia tinggi. Faham tak? Faham. Okey, masing-masing ada strategi. Okey. Faham, sengau. Tak mau partner dengan dia. Alamak. Kau mesti putihkan aku perempuan lah. ni berkumpulan. Berkumpulan. Mana lelaki perempuan tak boleh ke? Tak boleh. Sebab aku nak dengan Aisyah. Bising lah. Mira ni ada Sebab aku nak dengan Aisyah. Esok Mira dengan Una balik. Mira hari ni nak dengan Una. Adik pandangan kakak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Nanti Boleh, nanti mesti disqualified. berkumpulan. Nanti disqualify lah. Sebab partnership ni tak ada dalam league ni. Aku tak tahu apa-apa. Nanti kalah tak nak tanggung ah. Dekatlah sikit dengan air. Nanti dia marah lagi. Dekat sikit dengan air. Okey. Oh dah start ke? Okey, jom. Tak payah air. Jom. Sekarang challenge tu bermula daripada 1, 2, 3. Carilah batu kamu. Buat paling tinggi ya. Boleh. Buat paling tinggi. Mana ada dua batu. Mira dulu Sini. batu kebangsaan tau. Putih batu. Dua batu. Sini. Itu batu belah, batu tangkuk. Kita pun perlu cari. Macam mana? Tipu bawa batu daripada rumah. Mana itu memang tergantung. Tak boleh apa. Kita perlu cari batu yang leper dulu di bawah. Batu yang Semua batu bulat. Saya lepek. Mana lepet? Ada. Yang leper cepat. Cari. Kalau. Masa. Mal. Basuh. Dah cari lagi jauh. Nyampu balik-balik nyampu. Cepat. Cepat tengah. Dia tak boleh pakai. Mal, kodok. Kau ni tak boleh susun lah. Dah tua dah. Kalau macam tu kau susun lah. Kenapa kita ikut strategi dorang? Alah, siapa je tu? Jangan ikut. Kau susun lah. Mira. Siapa tiru hang? Cepat. Bukan macam tu lah. Terus ni. Cepat. Yang mana ni lah. Janganlah macam ni. Besar dulu. Basah mal. Hei. Apa ni Syah? Lambat. Cuba tengok ni 2 tahun dalam AI pun lambat. Bising lah. Ada strategi. Strategi. Aku balik kau tak ambil ke? Cik, inilah ambil tadi yang balik kau balik tadi. Sepatutnya dia batu tu kan batu besar dulu, lepas tu batu sedang-sedang. Batu besar bila cari batu besar? Batu sedang-sedang makin lama makin tinggi. Angkat kaki nak guna batu ni. Abang angkat kaki. Ayolah kecil. Wow, nampak yang Noah lagi hebat lah daripada korang. This is Woi, ini mana? Ini Kita bawa tinggi ni, dia orang tinggi. ini disqualified nih, dia begini. Asal lah, ni
strategi kita orang. Korang yang tiru strategi kita orang. Aku punya strategi. Siapa ikut strategi hampa? Ni mana batu? Batu letak kat muka kenapa? Kita orang proses. Wah, siknya. Amri tolong angkatkan batu dekat Una. Nah. Sabar saja. Biskit lah. Ui, buatlah kamu punya sendiri. Kita nak guna batu bawah ni. Susah lah buat batu ni. 5 minit je, 5 minit. 2 minit lagi. Lamanya. Baling kat aku. 2 minit lagi. Tengok dia baling kat aku. Sakit. Kau tak terjaya aku. Tibai. Bagi taji tinggi. Asal dah tak bawa baju. Ampun ni. Benar ni, saya tak kena air langsung. Mal. Aduh. Mira. Tarik lah. Rumput. Pinjam batu macam nak guna batu. Janganlah. Banyak lagi batu. Mal. Banyak lagi. Pinjam batu. Ui, buatlah kamu punya. Kita buat kita punya kan ni. Betul lah aku punya sendiri. Tak ada langsung. Nak guna batu ni boleh? Ha? Mal nak pinjam batu tak? Ni dia orang ada batu besar. Nama lah. Sorry lah. Ada kena batu. Kena batu. Ada kena batu. Kena batu. Kita orang dah siap. Cepat. Dah habis belum masa ni. Kita orang dah siap. Cepat. Tak asal ni. Ini malah lah aku nak main. Mal. Benar lah. Basah bodoh. Dah lah main lah sini. Tak mau. Benar lah. Una. Ni, kami dah menang kot. Takkan? Mek. Nak balik. Una, habiskan lalu ni. Una, habiskan dulu. Una, Tak nak. Nak balik. sini habiskan dulu. Tak mau. Woi, Una, Tak mau nak balik. Mana ni? habiskan dulu. Woi, Hang lah ni. Janganlah batu dia. sini dulu. Kasi habis dulu konten ni. Sakit dah. Tengok. Tadi Aisyah bagi jatuh batu kat jari aku. Ya, okey. Okey je. Nanti- Tadi dia pun dah kata dia tak cakap apa. Nanti aku akan belikan ubat. Masuk dulu konten ni, kasi habis. Jom. Kata nak main spend time. Ya. Sepatutnya. Sini, habiskan dulu konten ni. Serabut aku orang ngasih kado. Balik. Kau balik nak tinggal kita orang macam mana? Nampak Noah. sangat minat live ni. Allah aku ni. Bapak konten 2 orang lah. Tak kenapa Kau konten pula. kau aku masuk, kau tahu tak? Ha? Konten kau aku masuk. Sikit-sikit nak marah. Kau tadi ke minta tolong aku? Hey. Ha. Apa ni? Jadi masalah kan kau tinggal pujuk je lah. Mana laki Aku dah tolong kan? Kalau dia nak mau masuk konten aku macam mana? Ha? Pujuk bro, laki. Hey. Mana kenapa bodoh? Pujuk. Kau laki. Gentle lah sikit. Aku dah tolong kot. Okey, tak payahlah kau masuk. Keluar lah kau. Aku Keluar. Aku semua. Kenapa cakap macam tu? Gila. Lah. Sekarang siapa? Apa konten kau? Benar-benar datang sama-sama. Lah. Gaduh pula. Punca semua punca Una. Asal pula punca aku? Apa yang ada kata-kata aku ni? Kau kerja nak gaduh je. Serabut. Jom balik. Benda senang. Jom Mira. Senang. Sini. Bibi, aku nak perlukan orang pun. Aku perlukan kau je sini. Sama semua nak marah aku daripada semalam lagi nak marah aku. Sini duduk. Dah tak nak main lah. Jom balik lah. Aku tak mau main pun. Aku datang sini bukan mau main susun batu ni pun sebenarnya. Lepas tu? Aku mau spend time dengan kau. Lepas tu dia apa je? Dialah dorang. Dorang mau masuk kah tidak mau masuk kah. Sebenarnya bukan itu tujuan aku. Aku mau dengan kau je. Mau apa? Sebab aku rasa ini je peluang yang aku ada. Kau pun ikut dorang kan. Datang sini mau collab konten. Nak apa ni sebenarnya ni? Datang sini ni untuk apa ni? Memanglah kita plan nak collab tapi tengok. Iya, sekarang kan mungkin silaturahim kita kurang okey gitu. Aku mau minta maaf. Lepas anda cakap macam tu nak minta maaf. Ya, manusia kan buat kesilapan. Buat kilaf. Sorry lah. Tak tahu aku nak kena cakap apa lah. Sekarang pun kau berpartner dengan aku perlu kerja sama kau. Perlu Nak minta komitmen maaf kau. dulu proper. Kalau tak minta maaf aku tak nak. Ya okey. Aku mau minta maaf macam mana? Dah lah tak apa-apa kot lah. Lain kali dia sediakan bunga ke. Ya okey, lepas ni aku sediakan.
Buat masa ni manalah aku prepare untuk minta maaf macam mana pun. Bapak tak sweet dulu dia ni. Datang minta maaf bawa main sungai je. Aku betul-betul ni, aku lepas ni mau komitmen dari kau tahu? Apa betul-betul mencintaimu. Tiba kan. Nama aku dah okey dah lah. Lepas tu kau datang sini atas kerelaan hati kau lah sebenarnya. Ha? Sebenarnya kau okey je. Terpaksa. Kau terpaksa ke kau rela hati? Sebab hang lah. Takkan nak main tak rela kau je datang je. Yalah sebab kau kan partner aku. So kau perlu bagi kerjasama, kau perlu bagi komitmen. Iyalah, awak sekarang tak bagi komitmen kau. Kurang. Apa yang kurang? Kurang sebab aku Nak mau. jodoh lagi ke? Nak macam mana? Ha? Nak macam mana? Abang cepat. Nak macam mana? Nak macam mana? Abang cepat. Tidak lah, aku mau kita macam sedia kala lah. Sebab time KP dulu kan aku rasa dekat je dengan kau. Sekarang je aku rasa jauh sebab mungkin 2 bulan tu ya aku ndak tegur kau, aku ndak tegur lah. Dah Cuma lepas- tidak macam sebelum tu, faham? Dah lah first content betul-betul kena maki pula. Mana minta maafnya sekarang ni? Kata Ya, nak okey, minta maaf. Yang tu je? Macam tu? Minta maaf Bapak tak Una. sweet tu lelaki macam ni. Okey. Apa okey? Semua minta maaf macam mana? Lulus nah minta maaf. Gitu. Macam lah aku bagi nama penuh. Yelah okey lah. Aku pun minta maaf juga sebab aku thinking lah. Aku okey je. Yelah. Betul lah Ya. Okey. Ha, aku minta maaf kak. Okey, kalau gitu hari Habis ni tu yang tadi tu kenapa? biarlah dorang biar. Aku tak kisah pun pasal dorang. Aku kisah pasal kau je. Aku perlu komitmen kau, aku perlu kerjasama kau. Sekarang aku perlukan Ya 10 kali dah cakap tu. outro kita. Outro. Amuna. Kita ada outro ke? Inilah ni sebab aku mau baik dengan kau. Aku perlukan outro, aku perlukan intro Apa outro untuk kita? konten aku. Sebab konten kau tak perlu semua tu. Aku yang perlu tunjukkan Amuna ni kepada orang-orang. Apa outro kita? Kan kita nak tanya dia orang je. Tak perlu lah tanya orang. Kenapa perlu minta pendapat orang? Semestinya lah kita nak kena tahu juga apa yang dia orang suka tentang kita. Nak apa yang kena tentang kita. Boleh? Okey, so hampa. Okey lah, saya terima permintaan maaf dia ni. Walaupun tak apa-apa mana dia ajak main sungai ni. Iyalah. Awal-awal tu asal macam Tahu tak aku minta tolong Mira kau untuk pujuk kau. Sebab aku tahu Apa tak ikhlas minta tolong dia. minta tolong macam mana mau pujuk kau, tahu ke? Ingat tiada effort kau. Memang tak ada effort pun. Yang drive-nya aku ngejar sampai sesat hantar dah. Tak apa, kau sesat di jalan dah, jangan sesat di hati aku. Dah lah, orang outro. Suruh orang komen. Apa. Okey lah. Kita orang nak korang komen outro apa yang sesuai untuk kita orang. Intro? Sebab Intro? dan intro juga. Intro kena ada ke? Perlu lah untuk Amuna. Korang komen lah dekat bawah, okey? Intro apa yang sesuai untuk kita orang. Tapi So next content kita ada intro, ada outro sudah? ya, mesti Okey. ada. Tapi hampa rasa lah kan? Takkan macam tu semudah itu nak maafkan dia. Tadi kau jam sudah maafkan aku. Okey, dah jadi ya. Macam tu. Dah jadi dah. Jadi. Sorry. Tadi sebenarnya kami set up je untuk buat kau marah. Untuk buat kau marah je. Kita dah play awal. Minta tolong dia memang aku marahkan dia dah. Janganlah marah dia. Aku Sebab tu dia minta tolong aku. Sebab tahu dah kalau yang boleh buat kau marah adalah aku je. Saya tak ada siapa. Jadi lagipun yang rapat dengan kau sebelum ni kan aku je. Tak dapat mana pun. Ayalah Yelah, tak Kalau apa. dah bersekongkol gini tak nak maafkan lah. Tak nak lah. Ajul lah. Tak nak. Itulah kau ni. Jauh dia. Amri. So itu sajalah mungkin konten. Aduh, aku penat lah konten-konten memujuk ni, sumpah. Asal konten pujuk perempuan pula tu, aduh. Tadi sudah cakap maaf. So itu saja konten untuk hari ini mungkin. Semua pun sudah berambus, tengok. Aku kena kasih tinggal sendiri. Kalau kamu rasa suka dengan konten ini atau perlu penambahbaikan, nanti kamu komen di bawah apa yang perlu aku buat. Oke, itu saja mungkin.
Jumpa lagi di next content Amri Zadi.